dengan ais kepal RM5. Chicken chop ais kepal RM10. Dan dekat Sungai Buloh ni nampak pula ada chicken chop tambah Milo kepal ni RM10 je. Ni. Weh, RM5 pula. Oh, RM5 dia beli laksa, Milo kepal RM5. Sampai dah. Ni chicken chop dia. Ni laksa dia bang. Terima kasih. So semua ni korang boleh dapatkan RM15 2 kali makan. Chicken chop dia. Kita nak rasa chicken chop dia macam mana. Sos dia. Crispy. Sedap lah. Untuk RM10 korang boleh dapat chicken chop sekali dengan ais kepal ni. Kenyang je sebenarnya. Dia asal ais kepal dia. Dia ada kacang juga atas ni. Tengok. Macam mana rasa dia? Sedap? Sedap. Teringat masa zaman-zaman dulu ais kepal yang viral. Ni chicken chop yang Lana makan tadi. Ni Lana makan. Laksa dia. Sedap tak? Sedap. Dia balut. RM5 Balut je. Tengok sikit laksa dia. Ni laksa dia. Kuah dia sedap. Ais kepal dia boleh tak? Ais kepal dia pun sedap. Sedap kan? Sedap gila. Alia, berapa rate untuk makanan ni? Ada rasa 8/10. Sebab bagi Ella, chicken chop sekali dengan ais kepal RM10 murah gila. Ni lah. Laksa macam ni korang tengok ni. Laksa ni dengan ais kepal ni lagi berbaloi. RM5 je. Korang boleh rasa-rasa macam tu, bagi Ella sedap je. Korang boleh datang kat sini. Apa-apa pun, jom kita.